Matematik tahun 3 muka surat 10. Bunda nombor. Gunakan garis nombor untuk jawab soalan. Soalan A. Bundakan 2034 kepada puluh terdekat. Jadi, puluh ni adalah yang 3. Jadi, kita kena tengok bahagian kanan. 4. 4 ni adalah nombor miskin. Betul tak? Jadi, ianya kena tambah kosong. Jadi, apabila kita bundakan, kita akan dapat 2030 dari sini ke sini. Soalan B. Bundakan 5408 kepada puluh terdekat. Kalau yang ini, puluh adalah yang kosong ni. Okey, puluh adalah yang kosong. Jadi kita tengok bahagian kanan adalah 8. 8 adalah nombor yang kaya. Jadi ianya kena tambah 1. Jadi kita akan dapat, kalau yang 5408 adalah dekat sini. Okey. Kalau yang ni 5405, 5406, 5407, 5408 dekat sini. Jadi setelah kita bundakan, kita akan dapat 5410. Okey. So ianya akan ke sini. 5410. Soalan C. Bundakan 7620 kepada ratus terdekat. Ratus yang mana satu? Ratus adalah yang 6. Betul tak? Jadi kita tengok bahagian kanan adalah 2. 2 adalah nombor miskin. Jadi kita kena tambah kosong. Jadi 7620 ni, yang ratus adalah 6. Betul tak? Jadi 7620 ni adalah dekat sini. Betul tak? Kalau yang ni 7600. Kalau yang ni 7610. Kalau yang ni 7620. Yang ni 7620 adalah dekat sini. Jadi kita kena letak titik dekat sini. Jadi setelah kita bundakan 600 ni, ianya menjadi 7600. Okey, sebab 2 ni nombor miskin. Jadi 6 ni kita tambah kosong. Jadi ianya ke kiri menjadi 7600. Soalan D. Bundakan 8392 kepada 1000 terdekat. Ribu yang mana satu dekat sini? Ribu adalah yang 8 ni. Betul tak? Jadi 8392 dekat mana bahagian yang ni? Okey, so dekat sini kita boleh nampak yang ni 500, yang ni kosong. Betul tak? Jadi 8000, 8100, 8200, 8300, 8400. Dan kemungkinan 8392 adalah dekat tengah ni. Betul tak? Jadi kita buat garis 8392 dekat tengah ni. Jadi kita letak titik dekat atas ni. Jadi apabila kita bundakan 1000 yang terdekat, yang 8 ni, kita tengok bahagian kanan adalah 3. 3 adalah nombor miskin. Jadi ianya tambah kosong. Betul tak? Jadi 8000 ni apabila kita bundakan, kita akan dapat 8392. Apabila kita bundakan 8000 ni, 8 ni, kita akan dapat 8000. Jadi ianya ke kiri. Okey. So jawapannya apabila kita bundakan 1000 terdekat, iaitu 8 ni, setelah dibundakan menjadi 8000. Jadi ini adalah jawapannya. So cikgu harap pelajar boleh faham macam mana kita nak bundakan nombor.